Hai kawan, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Yeza. Okay, so hari ni kita bercerita pasal kisah-kisah seram yang berlaku di lapangan terbang yang dikatakan seram dan berhantu di Malaysia. Aku dah jumpa konten dia. Apa tunggu lagi? Kita react sama-sama. Jom. Okay guys, so sekarang ni kita dah masuk dalam dunia YouTube dan kita nak tengok macam mana kisah seram ni boleh berlaku di lapangan terbang dikatakan seram di Malaysia. Jom. Ini kisah pasal KLIA 2 tau. Anda sedang menonton Kupi-Kupi Go Seram. Ini aku jumpa Ini dia adalah kali kisah yang dikumpulkan daripada pelbagai sumber dan oleh saya. Anda bersama saya Ekram, dan kisah seram kita pada malam ini ialah Oh, dia punya ni memang ada ya. Wow. Amazing. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya bekerja di Kuala Lumpur International Airport 2, dikenali sebagai KLIA 2. Kiranya saya ni antara kumpulan pertama yang bekerja di sana semasa kawasan tersebut mula-mula dibuka dahulu. Memang di kawasan bangunan ini, semasa bangunan ini hendak disiapkan dahulu, terdapat kisah tentang seorang pekerja yang mati aksiden. Mungkin perkara yang menyedihkan, tetapi mungkin perkara yang biasa berlaku, kemalangan yang tidak dapat dielakkan. Kalau ada sesiapa yang perasan, di dinding kawasan KLIA ini memang banyak gambar pemandangan, gambar hutan, ada air terjun yang mengalir, kononnya tenang dan damai. Tapi kami yang bekerja di sini memang selalu berpesan sesama sendiri, jangan renung gambar di dinding lama-lama, apalagi sebuah gambar hutan, sebab kata mereka ada benda yang tersembunyi di sebalik gambar itu. Kisahnya bermula begini. Waktu itu shift malam. Start kerja pukul 10 malam sampai 7 pagi. Penumpang akan mula sesak pada pukul 4 pagi sebab tempat aku bekerja ni mempunyai waktu kerja bermula pada pukul 4 pagi. Jadi dalam pukul 12 sampai pukul 3 pagi itu memang tidak ramai penumpang. Adalah 2-3 semua perempuan. Member aku berbual, bergosip di kaunter, hilangkan rasa bosan. Masa tu sunyi. Yang lain memandangkan tiada kerja, mengambil kesempatan ini untuk tidur dan berehat sebelum para penumpang mula ramai. Yang menunggu ni tak ramai, dalam 2-3 orang standby. Kalau ada penumpang yang mahu menanyakan soalan. Masa kami tengah seronok berborak, tiba-tiba seorang member yang memang mulut agak celupar, boleh pula time tu kononnya nak hilangkan bosan, dia mengajak kami untuk mencari benda yang tersembunyi. Kami yang lain pun berasa hairan, apa yang boleh dicari di kawasan ini? Bukannya ada harta karun pun. Lepas tu ada seorang kawan ni, dia sedang duduk di dalam kaunter. Kami yang lain semua di luar kaunter. Kaunter dia pula betul-betul menghadap dinding yang ada lukisan hutan. Dia pun kononnya sibuk hendak mencari benda yang tersembunyi di gambar itu. Semasa dia terpandang, ada seorang makhluk yang juga tengah merenung dia. Dia ingat hayalan. Dia pun pandang ke arah kami yang tengah berbual. Dia pandang balik lukisan tu, makhluk tu ada lagi. Tapi sekarang makhluk itu merenung matanya dan tersenyum. Dia pun terdiam. Kami yang menyedari keadaan dia melihat dia mengeluarkan air mata. Kawan-kawan yang lain tiba-tiba panik. Apa tidaknya kawan kami ini tiba-tiba pula boleh menangis. Kami pun bertanya kenapa. Kami lihat badan dia sudah menggigil, tapi dia tidak mampu untuk bersuara, melainkan hanya menangis. Dia senyap, tapi air mata dia mengalir dengan laju. Kami yang sudah tidak tahu mahu membuat apa, dan kami tidak tahu apa yang terjadi, kami mengusung dia masuk ke dalam tandas dan basuh muka. Barulah kami menenangkan dia
Dan beberapa minit selepas itu, barulah dia mula bercerita apa yang dinampak. Pada mulanya, kami setelah mendengar cerita, kami tidak berani bertanya banyak. Kami tidak berani untuk menanyakan bagaimana rupa makhluk itu. Sebab masa itu, kami pun sudah merasa seram. Kalau boleh cepatkan masa sehingga ke pagi, memang sudah kami lakukan. Kami memang rasa pelik. Sebab pada waktu itu, memang kami sahaja yang berada di kawasan itu. Kalau ada orang yang berjalan, memang kami akan terdengar. Lagipun kawasan tempat kami itu luas. Dan kehadiran orang memang akan kami nampak walaupun orang itu berada jauh dari kami. Apabila kami bekerja pada shift malam, kami sudah tidak lagi berkata sembarangan. Mungkin juga makhluk tersebut mendengar perbualan kami dan menyangka dirinya dipanggil. Terima kasih kerana menonton Kopi-Kopi. Lama. Itu sebenarnya kisah yang berlaku di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2. Salah satu lapangan terbang yang agak famous jugalah. Tapi tak sangka pula dalam kefamousan dia tu ada kisah seram yang berlaku di lapangan terbang tersebut guys. Di mana